Malaysia saat ini sedang mencekam. Biaya hidup melonjak, puluhan ribu warga Malaysia langsung turun ke jalan dan... Hai, Assalamualaikum, semua sihat? Wah, Benix. Untung lalu ada Benix. Memang ni negara kan, Tuhan jadi lu memang tak sia-sia lah Benix. Tapi sebenarnya baguslah kerana lu dah tanya apa mau menolong apa enggak. Mau hantar helikopter apa? Enggak usah hantar helikopter. Lu minta tu Pak Prabowo hantar 3 kapal kargo datang ke Malaysia untuk ambil rakyat ni, rakyat lo ni, lo pulang balik. Ni datang ambil secara terhormat kerana mereka adalah rakyat Indonesia. Macam mana pun ini kan rakyat-rakyat lo yang ada dekat Malaysia ni kan, nanti kalau udah kelaparan rakyat Malaysia ni, rakyat lo nanti ikut kelaparan lo. Hei, itu lo tak terfikir ya? Ni datang ambil semua rakyat Indonesia yang berstatus parti dekat Malaysia ni, bawa pulang secara terhormat. Kerana mereka juga manusia. Mereka juga adalah tanggungjawab negara Indonesia. Jadi tak payah mereka ini dihantar ke depo dan disimpan di depo untuk lama menguruskan. Nanti mau beli tiket sendiri, mau hantar pulang. Jadi, apa kata lo yang bijak itu tangani masalah rakyat lo ni yang ada dekat negara gua. Lah, itulah gua kan sedih sekali sama lo ni. Lo kan asyik nampak je. Kesusahan itu harusnya dilihat juga kenapa. Hai, lo ni Benix. Hantar dulu tu kapal kargo, jangan lupa. Kerana lu kan sering-sering ngoceh gitu kan. Jadi lu hantar dulu. Lu suka berkuar, lu hantar dulu. Lu punya apa? Prioritas tu ke Malaysia. Hantar 3, 2 tak cukup, 3 kapal kargo. Mau isi barang-barang yang udah dibeli oleh warga negara Indonesia ni, mau dia hantar pulang sekali. Kesian loh kalau ditinggal, bawa pulang mereka secara terhormat. Jadi kalau negara gua sekarang kejar-kejar terus mereka, nggak ada masa mau jaga keluarga. Ya, anak nggak bisa terjaga, gaji lagi dikit. Lo tolong gua minta dengan presiden lo 3 kapal kargo. Kayak gitu. Enggak usah helikopter tu kecil. Kecilan. Kecil kali tu. Enggak mampan. Enggak mampan tu helikopter kecil. Enggak usah dicampak-campak beras ke sini. Ini aja diambil pulang ni. Diambil pulang ni rakyat Indonesia yang berstatus parti ni. Diambil pulang, gua minta lo ambil pulang mereka secara terhormat. Kerana mereka adalah manusia. Mereka adalah tanggungjawab Presiden Indonesia termasuk lo. Kalau lo punya tanggungjawab, lo punya kemanusiaan, gua minta diambil, dijemput dengan cara terhormat. Gak usah ni berlonggok-longgok ni di dalam immigration. Ni kan, ni negara gua ni dikejar-kejar terus. Capek kali ni. Lu ni ada otak tapi tak bisa fikir ni. Ni dia hantar dulu kapal. Jangan lama-lama. Lama kali ni. Paling-paling minggu depan dah sampai kapal ya. Tolong presiden lu tu hantar. Jangan kok nampak orang punya kekurangan aja. Lu ni. Dia hantar tu, jangan lupa.